Salam gang, hari ni aku nak tunjuk dekat korang macam mana kita nak apply KETA untuk masuk ke Korea. Ok, first kali website official je korang boleh tekan yang ni, keta.go.kr. Ok, korang klik yang ni. First kali, ni adalah official website untuk KETA, iaitu Korea Electronic Travel Authorization, KETA. So, ni wajib kalau korang nak masuk ke Korea. Jadi kalau korang bawah 17 tahun tak wajib apply ni. Untuk 17 tahun dan ke atas sahaja wajib apply KETA. Ok, first kali kita tekan bahagian non-member. Ok, first kita tekan apply from the beginning. Ni adalah term and condition dia, korang boleh baca. Kalau tak nak baca pun just agree. Lepas tu agreement of collection and use of personal information. Nak baca pun boleh, ataupun korang just agree. Tu 14 tahun ke bawah just klik no, and then 14 tahun ke atas yes. Ok, korang kena masuk email korang and then send verification code. The verification number has been sent. Ok, dekat email korang, korang akan dapat yang macam ni. Ok, korang just copy verification number and then pergi balik ke ni, kita paste verified. Ok, verification succeed. Jom kita proceed. Next. Ok, yang pertama sekali korang kena take a photo of passport. Jadi korang kena ada gambar pasport lah. Ok, korang kena ambil gambar pasport macam ni, bagi jelas tau. Ok, and then korang kena crop. Ok, add. Your passport has been successfully scanned. Ok, sekarang dia dah baca maklumat korang. Jadi dia dah baca ni, automatic refill, automatic fill the form. Ok, korang boleh double check balik korang punya passport number, jantina, ni tarikh lahir, passport expiration date. Jadi korang check balik dengan pasport korang, betul tak yang dia scan tu betul ke salah information. Make sure semuanya betul. Ok, first kali dekat bahagian atas ni korang boleh set myself ataupun representative. Ok, yang pertama ni dia jadi macam main lah, ibu main. Korang boleh register banyak, ramai orang sekali dalam satu application. So untuk seorang, korang kena masuk ni add photo. Korang kena masuklah gambar pasport korang. Ok, untuk gambar pasport korang kena ikut guideline ni, guideline yang dia tunjuk sini. Make sure gambar korang macam ni, background putih, gambar jelas, tak ada pakai spek hitam, tak boleh pakai topi, tak boleh gambar sengit, dan ikut size yang dia bagi. Ok, sekarang kita nak isi purpose of entry. First kali korang kena choose, kalau korang travel sendiri ataupun DIY, korang just klik individual travel tour. Ok, and then isi alamat hotel korang dekat intended place of stay, iaitu nama hotel korang lah. Macam aku Mizo Hotel, and then alamat hotel. Alamat hotel ni korang boleh ambil dekat Google. Jadi korang search nama hotel korang and then Google alamat dia, masuk dekat sini. Jadi untuk masuk alamat korang boleh search sini. Kalau bahasa Inggeris korang boleh isi nama jalan dia, contoh Myeongdong. Just search, ambil je. Ok, next, contact number in Korea. Contact number in Korea ni adalah nombor phone hotel. Jadi sebab kita tak ada nombor dekat hotel, dekat Korea, jadi kita masuk nombor hotel. Expected travel itinerary. Jadi ni tarikh kita masuk. Contoh 13, kita letak 20 hari bulan. Date of entry 20 hari bulan.
Date of departure adalah tarikh kita pulang. Tarikh kita pulang kita letak 27. Departure flight number, ni kalau korang datang dengan flight apa, dia akan bagi dekat itinerary korang flight number. So letak flight pulang korang ke tanah air masing-masing. Then ada application information. Ni pekerjaan korang. Korang kerja apa? Kalau macam aku office worker, phone number dekat Malaysia kita boleh isi sini 123456. Ni letak number phone korang lah. Okay, have you ever visit Republic of Korea before? No. Kalau korang tak pernah masuk lagi Korea, just click no. Okay, criminal history, korang ada sejarah jenayah tak? Kalau korang tak ada kesalahan jenayah, just click no semua. And then tempat korang lahir, Malaysia, place of birth, ni daerah. And then this is negeri. Have you ever changed your name? Pernah tukar nama ke tak? Click no. Have you ever, do you have any acquaintance? Acquaintance ni adalah kenalan. Kalau korang ada contact dekat Korea tu, just click yes. And then aku tak ada kenalan dekat Korea, just click no. Do you have any accompanying person? Accompanying person ni maksudnya peneman. Siapa yang pergi dengan korang? Kalau korang ada kawan-kawan yang pergi sekali, just click yes. Untuk korang isi maklumat dia orang lah, maklumat siapa yang korang pergi travel sekali. Jadi kalau tak ada, just click no. Okay, are you employed or self-employed in the country you reside? Maksudnya bekerja ke tak dekat negara yang kita tinggal. Kalau bekerja, kita just click yes. Letak nama company, letak contact number company. Monthly income ni korang boleh choose ikut gaji korang. Make sure ni kena betul, sebab nanti takut kita tipu-tipu jadi masalah nanti dekat sana. Okay, korang pernah travel overseas ke tak? Kalau pernah, just click lah berapa kali. And then nama country last yang korang visit, dekat mana? Indonesia ke? Jadi berapa lama stay last country. Jadi kalau tak ada, just click none. Okay, save application, confirm. Okay, next. Okay, bila kita tekan next tadi, kita tekan make payment. Okay, information cannot be modified or application fee cannot be refunded. Bila korang dah go through payment, korang dah tak boleh modify information, ataupun kalau korang dah bayar, fee korang ni takkan dapat refund. Okay, tekan confirm. Okay, untuk buat pembayaran korang boleh pakai kad. Dekat sini dia tak ada online banking, jadi korang boleh pakai credit card ataupun debit card. Just masuk kad number korang kat sini. Okey, harga untuk KETA adalah 10,300 won, lebih kurang RM30 Malaysia ringgit. So lepas korang buat pembayaran, benda ni dah selesai. Okey, jom kita buat payment. Selepas korang buat payment, korang akan dapat ni receipt, iaitu payment completed. Harga dia 10,300 won bersamaan RM29.85. And then lepas korang buat pembayaran juga, korang akan dapat satu lagi email, KETA application completed. Jadi ini detail kita, application number dekat sini. Okay, untuk approval KETA ni biasanya mengambil masa 72 jam, sehingga 72 jam ataupun lebih. Tapi untuk kali ni aku punya application lebih kurang 2 jam ke 3 jam saja. And then your KETA application has been approved. Ni KETA punya detail. Selepas application approve, korang boleh check balik korang punya KETA untuk korang print. Korang pergi dekat non-member, check application result. Ok, dekat check application result ni, korang boleh masukkan passport number. Ni macam aku, passport number, tarikh lahir, application number. Ok, untuk korang check balik KETA korang punya approval. Selepas approve tu, korang pergi dekat sini, isi semua form, and then check application. Masuk ni 6, 3,
7238 confirm. Okay, and then korang dah dapat korang punya KETA and ready to print. Okay. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, subscribe, share. Jangan lupa stay tune next video. Bye bye. Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton.